Okay, hai guys. Dekat tangan saya ni ada 3 parcel daripada Public Gold. So, ni kita tengok ni. 1, 2, 3. Alright. So, 3-3 parcel ni ada item emas lah. So, 3 item emas yang saya keluarkan sebelum ni. So, sampai saya kumpul, sampai baru saya nak unbox lah. Jom kita tengok item apa yang ada dalam ni. Kita unbox sama-sama. Parcel yang pertama. Item pertama adalah item 1 dinar. Alright, jom kita tengok item yang kedua pula. Alright, so item kedua ni dah terbuka dah sikit kat sini. So ini item yang kita nak. Dengar tak bunyi goncangan dekat sini? Alright, so ini item 10 gram. Item 10 gram. Design default daripada Public Gold lah. Okay, so ini dia punya certificate. Ini dia punya emas lah. Jenis loose emas 10 gram. Item ketiga. Kita tengok item apa yang ada. Alright, sama juga item 10 gram. Tapi tema dia adalah bunga emas lah kat sini. Okay. So dekat belakang dia ni macam ni saja. Ini adalah birth certificate ataupun sijil lahir dia lah. Sijil keturunan. So kalau nak tengok, boleh buka dekat sini. Boleh tengok corak emas, bunga emas dekat belakang ni. Okay. So ini adalah design bunga emas. Design baru daripada Public Gold, emas 10 gram. Alright, so settle unbox kita. So ini 3 item yang saya dapat hasil daripada saya buat belian dan juga pengeluaran daripada akaun emas Public Gold. So ketiga-tiga item ni dipost ke alamat saya secara berinsurans lah. So far tak ada masalah. Perkhidmatan postage daripada Public Gold ni, alhamdulillah selamat. Dan orang kata dilindungi insurans lah. So kalau kata ada apa-apa yang berlaku semasa postage, kita boleh cover insurans. Jadi tak perlu nak risau sangat. So far alhamdulillah tak pernah lagi berlaku benda-benda yang tak diingini lah. Jadi Public Gold mempunyai rekod yang baik lah untuk anda beli emas dan juga simpan emas. Okay? So siapa yang nak mulakan simpan emas, boleh bagi tahu saya, boleh dapatkan emas-emas macam ni melalui saya ataupun direct dengan Public Gold. Saya bantu anda sebaik mungkin.